Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to my channel. So guys, hari ni Jidin buat korang teman Jidin pergi makan malatang dekat belakang Times Square, Kuala Lumpur. Jidin pun baru tahu ada kedai malatang dekat belakang Times Square ni. Rasanya baru buka kot sebab lalu kat FYP Jidin tak pernah tengok pun kedai ni, dan ramai review best gila dan lebih murah dan pelbagai jenis pilihan lain. So without further ado, jom kita tengok buku menu dia. Saya malatang, mereka turut menjual pelbagai jenis menu ala carte yang lain. Tengok ni guys, macam-macam, macam kuih lah orang katakan. Ada kentang lah, dumpling lah, sesame green tea cake lah, macam-macam ada. Kalau korang nak pilihan set nasi pun ada. Bukan set nasi je, sup ikan pun ada guys. Lain apa lain kan menu kat sini. Tak sama macam kedai-kedai malatang yang pernah jadi review sebelum ni kan. And the last but not least, ini pula merupakan korang punya harga untuk harga timbang malatang korang lah. Lain jenis masakan, lain harga dia. Dan dekat sini specialnya, korang boleh pilih 5 jenis tahap kepedasan. Jom kita tengok bahan-bahan mentah yang ada kat sini. Ya Allah guys, panjang gila, banyak gila. For me lah, bagi Jidin ini merupakan first time dia nampak kedai malatang yang menyediakan bahan mentah untuk malatang yang paling banyak yang pernah pilih jumpa. Macam kedai steamboat and grill dah kan. Dia punya konsep macam ala-ala YGF malatang yang dia pernah review beberapa kali sebelum ni. Harga dia punya jenis masakan kuah dia pun lebih kurang sama macam YGF malatang. Cuma jadi risau, dia punya mala sup dekat YGF tu agak menyengat sikit. So tak kena kata kat Jidin. Hopefully dekat sini sup dia taklah menyengat macam dekat YGF malatang. Dekat entrance tu ada satu peti. Dekat sini you all boleh ambil bowl korang untuk ambil bahan-bahan malatang korang. Dan kat bawah ni tempat korang ambil chopstick, sudu, grafu dan sudu. Dekat sebelah dia pula ada tempat DIY sos korang. Okey, just saya ingatkan dekat sini tak semua harga makanan dalam peti peti bahan mentahnya adalah sama. Ada certain bahan yang ada label macam warna purple macam ni kan. Yang ni harga dia tak ikut timbang tau, dia ikut harga tu, which means satu pack tu ataupun satu cucuk tu RM4 ke RM3 ya. You all boleh tengok menu tadi tu. Ada setiap warna label tu ada harga dia tersendiri. Dia tak ada label tu baru harga dia ikut timbang. Dari segi sup, macam korang tengok, harga dekat sini agak pricey nak dikomparekan dengan harga dekat Idris Mala Soup yang Jidin sudah pergi dekat SS15 tu. Lepas dah settle pilih bahan korang, pergi kat kaunter, pilih jenis sup, timbang and then bayar terus, kemudian duduk. Sekarang sementara menunggu kita punya malatang tu siap, kita buatlah DIY sos. Dekat sini bahan dia sedikit je, tak banyak macam kedai malatang yang lain, tapi yang penting dia punya sos tu pekat je. Dekat sini ada 4 pilihan air yang unlimited refill, air sour plum, air orange, air sasi dan juga air kosong. Air yang dekat sebelah peti tu, air ni you all kena bayar. Air ni you ambil lah banyak mana pun, dia unlimited refill tau, berbaloi sangat. Yang penting ada air sour plum, sedap weh masam-masam. Bila device yang warna hitam tu berbunyi, you all kena pergi counter untuk ambil korang punya malatang tu. Kat sini bestnya ada pelbagai jenis cara you all boleh makan. Guna sudu ke, guna grafu ke, guna chopstick ke, guna sendok ke. Tempat Jidin selalu pergi tu yang Idris Mala Soup SS15 tu, dia bagi sudu dengan chopstick je. Kita yang tak pandai pakai chopstick ni susah sikit nak makan. Tapi kat sini sudu dan grafu ada. Yang interesting kat sini, masa dekat kaunter you all ambil malatang tadi tu, you all boleh tambah sesame seed, kacang goreng ni, dan juga satu lagi daun-daun apa dah, macam daun-daun sup tu. Boleh tambah, best. Mula-mula Jidin nak rasa dia punya sos DIY ni, dia punya sos tu kepekatan dia macam ala sukiya dengan bibi kitang, macam gomadari ataupun sesame sauce tu. Sangat pekat dan rasa dia guys, alhamdulillah,
Rasa dia sangat sedap je. Almost sama macam sukiya dengan BBQ hitam tu. Sangat pekat. Dia tak manis sangat. Dia just masin-masin pahit berlemak macam tu. Dan kalau you nak extra pedas, you taklah ciluk air banyak-banyak. Tapi dia tak nak pedas sangat sebab tak tahu malatang sup ni pedas ke tak. Untuk jenis masakan, dia ada 4 kan. Pertama, malatang macam Jidin punya. Kedua, tomato tang. Ketiga, goreng tang. Dan keempat, susu herbal tang. Yang paling murah Jidin punya ni lah malatang. So dia pergi tekstur ataupun kepekatan kuah dia memang nampak sangat pekat je. Lebih pekat daripada kuah yang kita biasa pergi dekat Idris Malas tu. Dan warna dia pun sangat-sangat pekat ya. Sangat-sangat merah je, seram. Ya Allah, ni first time ya Jidin makan malatang yang ada air sour plum. Ya Allah, sedap weh. Dia macam kenapa air sedap sangat? Macam tak puas lagi, kita minum lagi. Sedap dia macam masam-masam manis. Weh, kalau macam ni lah apa, puas hati gila lah weh. Okay guys, rasa kuah ni guys almost sama macam dekat YGF malatang tu. Dia agak menyengat-menyengat sikit. Tapi okay, luckily kuah malatang Jidin ni, untuk kuah malatang saja you all boleh pilih sama ada nak tambah susu ke tak nak tambah susu. Yang lagi jenis 3 masakan tu tak boleh tambah susu. Tapi untuk malatang ni you all boleh tambah susu ataupun tak nak tambah susu, percuma sahaja. So Jidin tambah susu. Alhamdulillah, rasa menyengat-menyengat malatang tu kurang sebab dia rasa-rasa berlemak susu. Nampak tak putih-putih macam lemak-lemak gitu. Sedap weh, sedap nak mampui. Dia punya bahan mentah dia tak dinafikan lebih banyak daripada kebanyakan malatang. Macam dekat malatang dekat Jalan Pasar Seni tu kan, ataupun malatang Idris dekat SS15 tu. Style malatang dekat Pandan Mala ni macam YGF malatang. YGF malatang yang Muslim friendly, no pork no lard tu. Tapi dekat sini Pandan Mala ni dia punya halal. Okay, so don't worry, bukan Muslim friendly semata-mata. Untuk kuah yang Jidin pilih ni memang tak sama macam kuah dekat malatang Pasar Seni ataupun malatang Idris SS15 tak. Kuah dia ni seakan-akan macam kuah malatang dekat YGF. Okay, YGF malatang dia agak menyengat sikit, tapi luckily dia punya susu tu dapat mengurangkan rasa menyengat tu. Memang rasa pedas, tapi pedas-pedas yang berlemak. Sangat love gila weh, love sangat. Honestly, Jidin rasa kuah dia ni kuah malatang yang paling sedap daripada kuah malatang Jidin pernah rasa sebelum ni. Okay, walaupun Jidin tak suka kuah malatang YGF malatang yang agak menyengat tu, tapi kat sini dia punya susu menyebabkan rasa malatang tu sangat sedap gila weh. Berlemak-lemak pedas, sangat sedap. Plus point, Jidin suka sangat ambil button ataupun flour mushroom macam ni. Dekat sini dia potong halus-halus tau, macam dekat Pizza Hut punya roti tu kan. Yang biasa kalau kedai malatang biasa dia potong besar-besar, tak best. Potong macam ni best. Dalam kedai-kedai banyak malatang Jidin pernah pergi yang sediakan air percuma, malatang Pasar Seni dengan malatang Idris SS15 tu. Dekat sini pun ada air free. Walaupun konsep dia sama macam ala-ala YGF malatang, tapi YGF malatang kena beli air ala carte tau. Dalam mahal, botol kecil macam botol Eco Shop, tapi harga ya Allah mahal nak mampus. Tapi dekat sini unlimited refill guys. Dan jenis suka sangat idea dia sediakan air sour plum. Sebab kita makan benda yang pedas-pedas and then kena pula dengan air masam, memang best weh, memang best. Kalau korang tak minat air masam-masam, tak apa, air orange pun ada, air sarsi pun ada, air kosong pun ada. Siapa yang nak zero sugar tu kan. Plus, dalam banyak-banyak kedai malatang Jidin pergi, dekat sini lah tempat dia yang paling luas dan tak ramai orang. Tak perlu beratur panjang macam dekat Pasar Seni tu. Dan harga kat sini pun lebih kurang sama je guys. Bahan-bahan dia pun banyak, dapat air percuma lagi. Apa korang nak? Memandangkan kedai ni jauh, so tak boleh lah kita nak buat vlog 24 hours dekat Pandan Mala. So nak tak nak kita try review dia punya side dish dia antara dua yang Jidin order ni. Yang bentuk macam dorayaki ni, yang lepeh macam piring bulat ni, nama ialah sesame green tea cake yang berharga RM10. Dalam gambar nampak kecil, tapi sampai ya Allah besarnya. Rasa dia guys, try guys.
Rasa dia macam kuih bakar. Kuih bakar yang kat kedai-kedai breakfast ataupun kedai pasar-pasar malam tu. Cuma yang ni lebih crispy. Tapi hati-hati guys, dia panas sebab dia masak bila you all order. So dapat fresh lah. Memang sedap gila. Tapi tak sampai 10 minit pun dia order, dua-dua dia sampai. Laju servis kat sini. Dalam dia tu rasa macam ala-ala taro, macam ubi, manis-manis, memang sedap. Lain daripada lain kan, dia punya side dishes kat sini, betul tak? Tak banyak. Asal ni first time lah Jidan pergi kedai Malatang yang ada jual menu-menu unik macam ni. Makan panas-panas guys, memang sedap nak mampus. Tapi Jidan pun dah kenyang dah ni. So nanti tak habis kita bungkus, okay? That's why Jidan berani order lagi sebab Jidan fikir kita bungkus lah. Lagipun Jidan bawa bag. Sangat recommended guys. Jidan bagi 10/10 untuk kuih ni. Memang berbaloi. Yang ni pula namanya adalah White Tea Taro Ball. Cute kan? Mana korang jumpa kuih macam ni lain daripada yang lain kan? Bau dia macam kuih bakar tadi, tapi bila kau gigit, surprisingly dalam dia macam ada cheese. Tak tahulah tu cheese ke apa, tapi sedap. Tengok guys, dia punya kuning tu agak masin-masin, berlemak macam tu. I rasa tu cheese tau. Bapak unik gila. Dia punya warna purple tu taruh lah kan, dalam tu cheese kot. Tapi yang luar tu yang macam warna-warni tu, tak tahu apa benda yang menyelaputi berbola tu. Tapi rasa dia macam keropok-keropok tepung je. For me lah, antara kedua-dua kuih ni, Jidan lebih suka yang taro ball ni sebab rasa dia lain daripada lain. Kalau yang macam dorayaki tu rasa macam kuih bakar, tapi yang ni tak pernah rasa. Sedap. Ya Allah guys, rasa dia sangat unik. Untuk yang ni dia bagi 10/10. Tapi kena ingat, dia 4 pieces RM10. Memang agak pricey, tapi guys, ya Allah guys, sedap. Bukan selalu makan, rasa kadang-kadang makan. Memang sedap. Jadi masa edit video ni teringat je kuih tu. Memang sedap weh, memang sedap. Next time kalau datang sini, dia nak repeat lagi. Memang sedap, nak mampus. Jidan tak habis makan yang ni. Okay, overall untuk Malatang yang Jidan pilih hari ni, ya Allah, Jidan bagi 9/10. Sedap nak mampus. Tapi harga dia agak pricey jika dibandingkan dengan Malatang Jidan biasa makan. Tapi memang kuah dia memang paling sedap. Antara Malatang Jidan pergi, yang ni kuah dia paling sedap. Dan untuk snack dia ataupun kuih-kuih ni, tolonglah try guys. Tahu you all datang nak makan Malatang, tapi try snack dia, memang tak akan menyesal. Memang sedap gila. 10/10. Love teruk. Try, jangan tak try ya guys.